Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati ngurusi ahli jawatan kuasa, imam-imam Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, serta semua para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 10 hari bulan 5 26 bersamaan dengan 22 Zulqa'dah 1447. Kita teruskan bicara kita dalam buku Wa Abshiru. Dalam kitab Wa Abshiru ini, perbincangan kita pada kali ini di bab yang ke-12, kewajipan insan dalam hidup berjiran. Namun ayat yang kita akan baca ni, ayat 36 surah An-Nisa, mengandungi 10 wasiat. 10 wasiat ataupun pesanan Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia untuk keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup kita ni. Kita kena jaga hukuk, hak-hak manusia, hak-hak Allah Azza wa Jalla dan juga hak manusia. Jadi dua hak ni kena jaga. Tak boleh kita kata kita baik dengan Allah saja, tapi kita baik dengan Allah saja, tak baik dengan manusia, tidak. Ataupun baik dengan manusia saja, tak baik dengan Allah juga tidak. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil dari sudut hukuk ataupun hak yang mesti dijaga. Mesti dijaga untuk mendapat keamanan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Itulah dia panggil keseimbangan. Dalam Islam ni ada dua-dua. Hak manusia, hak Allah Ta'ala, dua-duanya mesti dijaga. Tak boleh pincang satu hak saja. Sebagaimana banyak dalam Islam ni dua-dua. Kita ada hak Allah, hak manusia. Satu. Kita ada juga amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita juga ada al-khawfu war-raja, takut pada Allah dan mengharapkan rahmat. Jadi dua ni kena ada sentiasa. Tak boleh ambil separuh ataupun sebelah. Itu dia panggil satu kepincangan yang berlaku. Baik para jemaah sekalian, kita tengok yang ada buku Abshiru ni, muka surat 178, Tadabbur surah An-Nisa ayat 36. Mari kita baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
Maksudnya, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terdampar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Jadi dalam al-wasaya ataupun wasiat pesanan Allah Subhanahu wa taala ini, kita cuba kumpulkan ada beberapa perkara yang menjadi panduan dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan dengan kita tadabbur ayat-ayat ini, kita mendapat langkah keselamatan dan kesejahteraan. Kita mula dengan yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Tuan-tuan yang ada kitab boleh tulis, letak nombor 1, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Dan hendaklah kamu beribadat, sembah Allah, dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apa jua pun. Ini yang saya sebut tadi, keseimbangan. Menjadi agenda dakwah para rasul alaihimussalatu wassalam, semua rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Kami telah bangkit kepada setiap umat ada rasul. Dulu sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul ni bersimpak tempat ataupun lokal. Dia tidak global. Mana rasul kepada kaum ni, kepada umat ini, duduk situ ya dia. Jadi setiap umat ada rasul, sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala beri dia seorang saja, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya Nabi kita semua umat, umat Melayu, umat Arab, umat orang putih, umat apa saja, maka dia duduk di bawah seorang rasul saja. Sekarang ni tak ada lagi, tak boleh nak cakap dah. Mungkin mari orang barat kata umat ni untuk Arab je, Quran dia pun dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni bahasa yang menyatukan semua manusia di atas dunia ni, bukan dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Arab. Andai kata Quran ni turun bagi setiap kumpulan, setiap orang ni ada bahasa dia, orang ni bahasa dia, kita adakan terjemahan, terjemahan tu terjemahan makna kepada ayat saja, ada tepat, ada kurang tepat, macam-macam. Tapi kalau Quran turun pada setiap orang, jumpa kat Mekah, dia ni baca dengan bahasa dia, ni bahasa dengan bahasa dia, kita nak tegur pun tak boleh, kita nak perbetul pun tak boleh. Tapi kalau semua bahasa dengan bahasa Arab, kita tahu dia baca betul, dia baca salah. Itu hikmah. Maka Allah kata, dua je dakwah para Nabi alaihissalatu ani'budullah, sembah Allah, beribadatlah kepada Allah, wajtanibut taghut, kena jauhkan diri daripada taghut. Tengok dalam ayat ni, wa'budullah wala tusyriku, sembah, ibadat, jangan syirik. Sembah Allah, jauhi taghut. Itu dia panggil perjalanan dua ni kena serentak. Kalau sembah Allah, taghut pun ikut juga lah. Itu bukan cara kita, bukan bahasa kita. Sembah Allah, tahu ikutlah. Jadi kita kena sembah Allah, itu dipanggil murnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Murnikan tauhid kepada Allah, jauhi taghut dan segala komponen-komponen taghut. Sebagaimana disebut oleh para ulama Islam, menyenaraikan taghut itu bermula dengan taghut itu berhala, taghut itu segala kesyirikan, taghut itu termasuk juga ahli-ahli sihir, juga dipanggil at-tawaghit, pokok taghut. Dan berbagai lagi dia punya bahasa. Baik, kita tengok dalam buku kita ni huraian,
Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyembah dia semata-mata, beribadat kepada Allah semata-mata. Sama ada ibadat qalbiyah, ibadat dengan hati kita, ibadat dengan hati orang tak nampak, pergantungan hati, kepercayaan dalam hati mesti kepada Allah saja. Ataupun ibadat yang zahir seperti kita duduk solat, rokok, sujud, tak boleh buat kepada yang lain daripada Allah. Dia duduk rokok pada berhala ke, sujud pada apa, tak. Tiada sekutu bagi Allah, kerana sesungguhnya dialah pencipta yang mentadbir sekalian alam, yang maha pemberi rezeki, yang memberi nikmat, yang memberikan kurniaan kepada makhluknya dalam semua waktu dan keadaan. Masa yang pentingnya Allah tahu di mana makhluk dia untuk dihantar bajet dan peruntukan. Yang duk ulak dalam batu pun sampai, yang duk kat luar pun sampai. Itu kuat, itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Dialah yang berhak untuk disembah oleh mereka dengan mengesakannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni di antara sahabat yang mendapat kelebihan yang banyak. Sering kita dengar cerita Muaz radhiyallahu anhu, bila dia berjalan dia akan tengok Nabi duduk seorang, Nabi tak rehat, tidak kata tidur, dia akan pergi dekat. Ini kecerdikan seorang sahabat untuk dia mendapat ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari Muaz duduk berjalan dengan Nabi, Nabi pun tanya dia. Biasa Nabi kalau dia berjalan dengan sahabat, dia pegang tangan, berpimpin tangan. Itu kemesraan dia. Qala sallallahu ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tengok soalan menarik, wahai Muaz. Tahukah engkau akan apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Janji Allah benar. Kalau Tuhan berjanji, dia tak akan mungkiri. Tapi kita yang berjanji ni, adakah kita tunai hak atau tidak? Qultu, biasanya para sahabat kalau Nabi SAW tanya, dia tak akan jawab dalam bab hukum. Ini adab. Kalau Nabi tanya bab kehidupan, kena jawab. Maka Mu'ad kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul sallallahu yang tahu. Saya tak tahu. Itu dia panggil adab. Tapi kalau dalam bab kehidupan, tanya jangan jawab begitu ni. Mu'az, engkau dah makan nasi? Allah wa rasuluhu a'lam. Itu tak betul. Warak tak bertempat lah kata dia panggil. Dah. Maka dia jawab Allah wa Rasulullah. Itu adab para sahabat. Dia tak akan jawab, tak akan tunjuk pandai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Taala ke atas kita, hendaklah kita sembah Allah, jangan melakukan syirik sekali-kali. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba ke atas Allah Ta'ala apabila mereka beriman, mereka taat, mereka patuh pada arahan Allah, alla yu'azziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah Ta'ala tidak akan azab orang-orang yang tidak melakukan syirik padanya. Jadi bila dengar dua khabar gembira ini, Muaz semangat. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah saya bawa hadis ini nak cerita kepada orang betapa besarnya kelebihan tauhid dan bahayanya syirik? Qal la tubashirhum fayattakilu. Nabi kata nanti dulu, jangan cerita lagi. Nanti mereka akan berpada dengan ada ini, mereka tak akan beramal. Itu Nabi kita bimbang pada peringkat awal lah, pada peringkat awal. Jadi Nabi kata saya
tunggu dulu, nanti dulu. La tubashiru fayattakilu. Jadi takut orang ni kalau kita dah tauhid tak payah lagi ibadat. Walau macam mana pun Muaz menceritakan hadis ini kepada para sahabat yang lain selepas daripada itu. Hadis ini rawahul Bukhari. Baik para jemaah sekalian, itu yang pertama. Kita berpindah kepada wasiat yang kedua. Letak nombor yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan dua ibu bapa hendaklah bersikap ihsan. Allah tak sebut khidmat, tolong, bantu. Allah guna satu bahasa yang cukup mendalam, ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan ni makna dia panjang. Buat baik, khidmat, taat, jangan derhaka, tolong, bantu, apa saja yang dikendaki oleh bapa, itu makna ihsan. Ihsan yang lebih daripada suruh buat baik saja. Itu dipanggil ihsan, darjat yang tertinggi. Dalam kita beragama, kita ada malaikat Jibril tanya Nabi soal iman, Islam dan ihsan. Jadi ihsan, Allah kata wabil walidain ihsan. Ihsan ni bukan sekadar buat baik saja, banyak lagi, penuh dengan kasih sayangnya. Dengan apa? Sesudah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menyembah dan beribadat kepadanya, murnikan tauhid dengan tidak mempersekutukannya dengan apa-apa yang lain, Allah SWT memerintahkan pula kepada hamba-hambanya agar sentiasa berbuat baik, berihsan kepada dua ibu bapa. Berbuat baik kepada dua ibu bapa itu adalah suatu kewajipan yang mesti dipenuhi oleh setiap manusia. Waktu kita kecil, waktu kita besar, waktu kita sudah dewasa, kalau ibu bapa masih ada, wajib kena taat. Besar mana pangkat kita, tinggi mana kedudukan kita, kita dengan ibu bapa masih lagi dianggap kanak-kanak. Karena itulah ada kata-kata para ulama, la yazalul rajulu tiflan hatta tamuta ummu. Tulis kata-kata hikmah ni. Sentiasalah orang itu dianggap kanak-kanak selagi mak dia masih ada. La yazalul rajul, seorang laki-laki, orang yang hebat tapi masih lagi berstatus kanak-kanak selagi ibu dia masih ada. Kalau ibu tak ada, barulah dia jadi laki-laki tulen. Dia yang berkuasa. Tapi kalau mak dia ada, tak usah. Orang-orang yang soleh, bila ada mak dia, taat, akur, patuh, ihsan dan macam-macam. Berbuat baik kepada ibu bapa itu adalah suatu kewajipan yang mesti dipenuhi oleh setiap manusia. Perintah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan perintah berbuat baik pada ibu bapa adalah suatu peringatan bahawa jasa ibu bapa kita adalah sungguh besar dan tidak dapat dinilai harganya dengan apa-apa pun. Kata orang lain boleh bagi, you kafir. Kalau kita buat baik pada orang, boleh jadi dia balas, kecuali kebaikan yang dibuat oleh mak ayah tak terbalas. Daripada mengandung, wahnan ala wahnin, Allah Ta'ala sebut gambaran ibu yang mengandung, wahnan ala wahnin, susahnya. Keluar baby pula, Masya Allah tak tidur pula. Budak-budak ni pula tahajud awal tu. Nah, masalah masuk baby tahajud, tua-tua malas, itu masalah kita. Waktu baby ni tahajud, gililah suami isteri. Ayah ambil syih awal 12 hingga pukul 2, ibu pula pukul 3 hingga pukul subuh. Dia kata apa? Subuhnya azan subuh, tidurlah baby ni pula dah. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata apa? Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk. Allahu akbar. Besarnya jasa. Tak ada orang yang boleh balas jasa mak dia, tak boleh. Seorang sahabat ni dia galas atas belakang mak dia, bawa tawah. Mak dia tak boleh jalan, dia pikul jalan. Kemudian dia pergi tanya tuan guru dia, aku dah cukup dekat balas? Dia kata, makmu sakit nak melahir pun tak cukup lagi nak balas. Kalau setakat gendong atas belakang bawa tawah je, jangan duk tanyalah nak balas jasa mak. Allahu akbar. Selain daripada ayat Al-Quran ini, ada lagi beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan agar berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti firman Allah dalam suratul Luqman ayat 14,
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, makin besar baby makin letih, dan menyusukannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku tepat kembali kamu sekalian. Suratul Luqman ayat 14. Jadi kata di ulama tadabbur, beberapa ayat Allah Ta'ala kembarkan sembah Allah, jaga mak ayah, ihsan. Maknanya dekat sangat dia punya perjalanan tu, dekat sangat. Berbaik-baik pada ibu bapa itu adalah merangkumi segala-segalanya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan yang boleh menggembirakan hati mereka berdua. Cakaplah apa benda pun, yang penting biar mak suka. Sebagai contoh, seorang anak perlulah bersikap lemah lembut dan sopan santun kepada ibu bapa, kerana ia termasuk berbuat baik kepadanya. Mengikuti nasihatnya selama mana tidak bertentangan dengan ajaran Allah juga adalah termasuk berbuat baik. Andai kata kedua-duanya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah, perintahnya itu boleh untuk tidak dipatuhi. Maknanya arahan dia yang menyalahi syariat, kita boleh langgar, tak payah ikut, tetapi tetap kena buat baik kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya, mak ayahmu, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak sepatutnya, tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Suratul Luqman ayat 15. Suatu kisah ini tak ada dalam buku ni, iaitulah cerita Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mak dia nama Qutailah binti Abdul Uzza. Abdul Uzza nama hamba berhala. Dia ni isteri Abu Bakar yang awal dulu, wa talaqaha qabla al-Islam. Sayyidina Abu Bakar dah cerai dia sebelum mari wahyu Nabi, sebelum Islam. Jadi dia dapat 2 orang anak, Abdullah dan Asma. Adakah Qutailah ni masuk Islam ke tidak? Imam Nawawi kata ulama berikhtilaf. Tapi dia bukan mak kepada Aisyah. Aisyah mak lain. Tengok. Itu dia punya kedudukan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu kisah ni, iaitu selepas daripada perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-6, aman dah Mekah sebab perjanjian damai di antara Nabi SAW dengan Quraisy 10 tahun gencatan senjata. Jadi mak dia pun marilah ke Madinah nak pergi jumpa anak dia. Jadi bila nak pergi Madinah, Qutailah ni bila nak pergi Madinah, jadi Asma ni tanya mak dia, dia tak mau masuk Islam masa tu. Jadi Asma ni si bersalah, kata orang. Aku ni mak kafir mari. Maka dia pergi tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wahya raghibatun. Mak saya mari Madinah tapi dia tak mau masuk Islam. Afa asilu ummi? Adakah saya tetap kena khidmat pada dia? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, sili ummi. Nabi kata, ya, mu kena
khidmat pada makmum, kecuali maka Nabi kita sallallahu baca ayat yang mulia ini. Jadi itulah yang penting para jemaah sekalian, Islam tidak larang mana-mana orang yang keluarga dia bukan Islam untuk kita bantu dia, khidmat pada dia, kecuali dalam isu-isu syirik. Macam sekarang ni kan dah jadi Islam, budaya lama tu boleh tak dia teruskan? Kita tengoklah, kalau budaya tu terjebak dengan syirik, kufur, keagamaan, maka tak boleh menyertai. Kalau setakat nak pergi makan buah limau ya, boleh pergi. Jadi pasal itulah Nabi baca ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, sampai ke akhir ayat. Itu contoh yang kita boleh baca para jemaah sekalian. Baik, kita berpindah kepada wasiat yang ketiga, wa bizil qurba, naklah buat baik kepada kaum kerabat. Mana selepas daripada mak ayah kita, orang yang paling utama untuk kita khidmat keluarga terdekat. Jangan pergi cari orang lain dulu. Kalau ada kenduri, senarai panjang, member-member, friend-friend, kawan-kawan, keluarga tak masuk. Sorry lah, kita tak panggil anak-anak kita, orang miskin. Buat pula dekat hotel besar-besar, rugi, dia tahu apa dia ni. Ini satu kesilapan yang besar yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau itu sikap kita, lupa pada keluarga, ingat pada kawan. Ini setelah perintah berbuat baik pada ibu bapa, Allah Ta'ala memerintahkan umatnya agar berbuat baik pada kaum kerabat dari kalangan laki-laki wanita, seperti yang disebut dalam sebuah hadis. Nabi SAW kata, as-sadaqatu alal miskin sadaqah. Kita sedekah ke orang miskin, satu sedekah. Wahya ala zirrahimi sintan. Kalau kita sedekah bantu keluarga, kita dapat 2 pahala. Sadaqatun wasilatun. Sedekah dan hubungi silah, silaturahim. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, elok kita cuba utamakan keluarga yang terdekat ketika memberi bantuan. Senarai dulu. Saya buat contoh yang paling dekat kita nak raya haji dah ni. Habis dunia kita hantar korban kita. Korban sana, korban sini. Kita pernah tanya tak di kampung kita, makcik-makcik keluarga kita ni dah ada korban ke belum? Nak korban apa? Korban ayam boleh lah. Korban kambing, lembu tak mampu. Beli lembu seekor balik kampung. Ni korban untuk keluarga kita. Itu baru betul. Dan kita sendiri pula ada pula korban di rumah tempat di mana kita berhari raya. Maknanya kena ada. Nak hantar ke mana bantuan, jangan lupa orang yang paling dekat dengan kita. Siasat dulu. Mak keluarga kita terdekat. Mak saudara, pak saudara, sepupu, orang-orang yang masih lagi boleh dikira silatul arham, silatul rahim, utamakan ni. Jangan lupa orang lain dulu. Itulah di antara yang terbaik. Jadi silatul arham kena jaga, jangan beri pada orang lain, utamakan yang ini dulu. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Wal yatama, kita kena jaga, utamakan bantuan ini kepada anak yatim. Ini kerana mereka kehilangan orang yang menjaga kebajikan dan orang yang beri nafkah kepada mereka. Tak ada dah mak ayah dia, ataupun ayah dia tak ada, ataupun dua-dua tak ada, lagilah besar. Kehilangan tempat mencurahkan kasih dan sayang. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik, dengan cinta dan penuh kasih sayang. Sebab itulah, kalau ada di kalangan anak-anak kita yatim, ambillah, jaga dia. Kalau dia ada, mak dia masih ada contohnya, tak payah kita bawa ke rumah kita biar dia jaga dengan mak dia, tapi beri bantuan, beri sumbangan, beri pertolongan. Ataupun kalau tak ada juga, alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita yang buka hati, Allah Ta'ala buka hati dia nak jaga anak yatim. Timbullah rumah anak yatim, rumah untuk macam-macam. Kita tak mampu nak buat sendiri, pergi bagi bantuan. Di mana sahabat kita ada rumah anak yatim, bagi dia.
Nabi kata sallallahu ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi kata apa? Aku dengan penjaga anak yatim rapat gini di akhirat. Allahu akbar. Kahataini, Nabi buat isyarat. Aku dengan penjaga anak yatim. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita terbuka hati nak bantu anak-anak yatim, khususnya anak yatim yang, tapi jangan pula pergi buat rumah anak yatim untuk nak ambil derma. Anak yatim terbiar, derma masuk banyak, kita kata itu menunggang anak yatim. Jangan, itu bahaya. Kita biarlah buat kerja dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang kelima, wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin ni kena cari dia punya. Mereka ini adalah orang yang memerlukan bantuan kerana mereka tidak menemui apa-apa yang dapat memenuhi keperluan mereka dalam kehidupan seharian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar mereka dibantu sehingga keperluan hidup mereka dipenuhi dan terbebas dari keadaan daruratnya. Juga agar mereka diperlakukan dengan baik, jangan tambahkan kesedihan atas kesedihan mereka. Orang miskin kita pergi cari dia, jangan tunggu dia mari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat satu skema nak cari orang miskin. Nabi kata laisal miskin, bukanlah orang miskin orang yang duk minta-minta. Di mana orang yang suka meminta ni, dia kita bagi hari ni petang dia minta pula dengan orang lain pula, tamak dia. Tapi yang betul-betul miskin, dia berhajat tapi dia tak minta. Ni kena cari. Jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa kebajikan, keluarga-keluarga kita boleh cari siasat, tengok dalam kampung kita, dalam qaryah kita ni berapa ramai orang yang memerlukan tapi dia tak minta. Kita rasa nak marah pula, dah miskin mari minta. Tak, lain. Ada orang yang dia panggil afifun nafsi, baik jiwa, dia tak meminta, dia miskin, dia memerlukan. Hak ni hak besar kalau kita nak bantu. Tapi kalau duk minta-minta tu tak apa, kita tak bagi pun lain bagi. Itu bahaya. Ada kalanya kita sampai tidak kenal pun orang miskin dalam masyarakat kita, sebabnya kita tidak bercampur dengan masyarakat sekeliling, kita sampai tidak tahu siapakah yang memerlukan pertolongan. Jangan. Dan mungkin juga ada orang miskin yang segan untuk meminta, maka kitalah yang kena ambil tahu dan siasat siapakah mereka dan apa masalah mereka dan tolong mereka tanpa mereka meminta. Ini yang paling darjat yang tinggi. Kita pergi beri pertolongan kepada orang yang tak meminta-minta. Salah kalau orang minta? Tak salah juga, tapi kalau jadi peminta sedekah tu jadi masalah. Jadi hobi dia ya. Saya banyak terlibat dengan sahabat-sahabat di NGO. Dia kata dia ni memang cerita dia minta sedekah. Pagi hari ni kita hantar bantuan, petang nanti dia duduk tempat lain pula. Esok jumpa di kawasan lain pula minta. Yang tak tahannya dia minta atas nama orang. Ana banyak kali di report oleh masyarakat. Dia kata ada orang sekian-sekian minta atas nama pondok. Kata tak ada, kita tak pernah lantik pun dia. Dia jual. Ini lagi dahsyat. Jadi kita kena hati-hatilah. Cuma Allah Ta'ala beza di antara miskin dengan fakir, berbeza. Para ulama kata miskin lebih baik keadaan daripada fakir. Fakir lagi dahsyat, orang fakir. Dalam ayat kurban, wa at'imul ba'isal faqir, Allah kata beri makan pada orang yang sangat fakir. Cari dia. Wasiat yang keenam, wal jarizil qurba wal jaril junub, dan jiran tetangga yang dekat dan juga jiran tetangga yang jauh. Hak dekat hak jauh kita kena cari belakang. Jiran, tajuk kita sebenarnya duduk di jiran, tapi oleh kerana ayat ni disebut di semua, kita kena tadabbur ayat. Allah SWT juga menyuruh berbuat baik kepada jiran tetangga yang dekat dan juga jiran yang jauh. Berbuat baik kepada jiran itu amat penting kerana pada hakikatnya jiran kita adalah saudara dan sebahagian dari keluarga kita. Sepatutnya begitulah. Kalau zaman dulu, zaman sekarang ni tembok besar-besar belakang pagar, jiran pun tak kenal siapa dia. Mengapa pentingnya jiran? Kerana jika berlaku apa-apa, jiran-jiranlah yang akan datang dahulu mengholorkan bantuan, baik siang maupun malam. Saudara mara yang tinggal berjauhan tidak semestinya dapat diharapkan dengan cepat memberikan bantuan apabila diperlukan, tidak seperti jiran. Jiran ada sebelah rumah kita, kenapa tak? Oleh itu,
Hubungan baik sesama jiran hendaklah dipelihara. Janganlah sampai berlaku perselisihan dan perbalahan walaupun jiran itu dari agama yang berbeza. Tak ada masalah berjiran dengan orang bukan Islam, dia jaga adat dia, kita jaga adat kita. Cuma banyak hadis yang menerangkan kewajipan bertetangga secara baik. Di antaranya hadis al-jiranu salasatun. Hadis ni sanad dia lemah, kerana dia kata diriwayatkan Nabi kita sebut jiran tu ada 3 kategori. Jiran ada 3 kategori. Jiran yang mempunyai 1 hak, jiran yang ada 2 hak, jiran yang ada 3 hak. 3 hak. Macam mana kita nak faham? Jiran yang ada 1 hak, iaitulah jiran yang non muslim. Hak kita dengan dia hak kejiranan saja. Yang kedua, jiran yang ada 2 hak, muslim, jiran. Jadi 2. Siapa? Sebagai jiran, sebagai saudara Islam. Jiran yang ada 3 hak, muslim, qarabah, kaum keluarga, jiran. Jadi 3 hak. Maknanya lagi tinggi, lagi rapat kita punya, lagi tinggi kita punya tanggungjawab. Ingatlah. Itu dia panggil hadis ni dikeluar oleh Al-Bazzar, Al-Iraqi, Al-Ijluni dan lain-lain, mengatakan sanaduhu dhaif. Hadis yang sahih tentang jiran, Nabi kita sallallahu bersabda, la wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi kata, demi Allah orang ni tak betul-betul beriman. Nabi ulang 3 kali. Sahabat-sahabat terkejut. Biasanya Nabi SAW bila dia ulang 3 kali, isu ni besar. Qila waman ya Rasul, siapa mereka? Yang Nabi marah tu siapa? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang membuatkan jirannya tidak rasa aman, tak selesa daripada gangguan dia. Ingat molek hadis ni sahih. Jadi kita kena ingat apa benda yang tidak disukai oleh jiran. Kita kadang-kadang balik lambat, tumpang sekejap, parking depan tangga jiran. Ingat dia orang tidur macam kita juga, balik nak tidur. Rupa-rupa jiran tak ada masalah. Buka-buka pagar, keluar kereta tak boleh. Menjumpah kawan tu tengah malam. Jangan duduk main. Cari tempat yang selamat. Sekarang ni pula musim orang suka bela hayawan. Bela kucing. Kucing dia asyik pergi duduk berak dekat tangga jiran. Marah. Banyak masalah yang berlaku jiran-jiran sekarang ni. Kucing lah, burung lah, macam-macam. Ataupun suara hingga bangar. Jiran nak tidur malam-malam, dia duduk karaoke seorang dia, duduk nyanyi sorak. Apa sajalah, letak sampah ke. Yang penting orang yang betul-betul beriman, jiran rasa aman dalam apa saja keadaan. Kita sambung lagi tentang jiran dalam siri yang akan datang insya-Allah. Ini kita nak habiskan 10 wasiat ni. Sabda Nabi SAW, ya Abazar, iza tabakhta maraqatan fa akthir ma'ha wa ta'ahad jiranak. Kalau kamu masuk makanan yang berkuah, sup tu banyak ais, banyakkan kuah dia, jangan lupa holorkan kepada jiran sebelah. Zaman dulu suka orang kampung kan, orang ni masak di holor sini, holor sini. Zaman sekarang ni yang holornya puk pandai dalam hari. Bukan jiran sebelah yang hantar lah. Tak tahu dah. Zaman telah berubah kata orang. Jiran juga tak tahu siapa. Yang ketujuh, wasahibi bil jambi, iaitu dipanggil rakan sejawat. Turut berada sama mereka yang perlu kita berbuat baik dalam ayat ini ialah rakan sejawat. Seterusnya akan disebutkan orang musafir dan juga hamba yang dimiliki. Apa yang maksudkan as-sahibi bil jambi? Yang dimaksudkan dengan rakan sejawat ialah rakan seperjalanan kita. Mana orang duduk jalan sekali dengan kita. Atau sahabat-sahabat yang sama dalam pekerjaan. Atau yang sama-sama belajar dengan kita. Termasuk juga pasangan yang hidup bersama kita. Itu dia panggil sahibi, orang yang duduk sebelah kita. Orang yang paling utama duduk sebelah kita siapa? Isteri. Pak baik pada dia, jangan duduk marah-marah. Mereka itu adalah insan yang rapat dengan kita. Mereka sentiasa bersama dengan kita untuk jangka masa yang lama. Lebih-lebih lagi suami isteri ni berkawan dah 40 tahun, 50 tahun.
Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala teruskan. Doa kena betul kita dah bincang dalam siri dulu. Di antara kesilapan doanya, ya Allah semoga bahagia sampai ke anak cucu. Itu doa tu silap. Sampai ke berdapat cucu, nenek dengan atuk bercerai, berlaku kisnya. Sahabat saya di jujub agama, dia kata, Abu Anas tolong bagi tahu pada masyarakat betulkan doa. Kata nak betul macam mana? Dia kata jangan doa sampai ke anak cucu, doa sampai ke syurga, sampai ke bila-bila. Kalau tidak, banyak kes dah tua-tua pergi bercerai pula dah. Allahu Akbar. Bahaya. Oleh itu layanilah mereka dengan baik dan jangan susahkan mereka. Sesungguhnya setia kawan itu adalah lambang ukhuwah Islamiah, lambang persaudaraan dalam Islam. Jadi kalau kita bersahabat, ada masalah kita boleh kongsi-kongsikan untuk kita mencari penyelesaian. Ni kadang-kadang orang ni suka buat menyendiri, susah. Kita tanya dia pun tak jawab. Sehingga ada kata-kata ahli motivasi, dia kata kalau kita berkawan dengan orang, bagi salam pun tak jawab, tegur pun tak ada, duduk diam je, baiklah berkawan dengan orang mati, dengan mayat. Mayat memang dia tak jawab pun bagi salam. Jangan imal dah. Kalau orang bagi salam kena jawab. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini setengah orang duduk dalam grup tak ada jawab salam dia. Baik, yang ke-8 wabnis sabil, orang musafir yang kehilangan bekalan dia, terdampar. Dia kaya di negeri dia, tapi dia nak balik tak boleh, duit dia habis. Kita kena bantu. Berbuat baik kepada orang yang musafir ialah menolong orang yang sedang dalam perjalanan, bukan untuk tujuan maksiat. Dia musafir betul lah, pergi cari rezeki, pergi belajar, menuntut ilmu, atau berada di luar negeri yang jauh dari keluarga dan dia memerlukan pertolongan ketika dia hendak pulang ke negerinya atau meneruskan perjalanan, maka masuk terlantar ialah putus bekalan untuk meneruskan perjalanan. Dia kaya, tapi duit dia sudah dicuri oleh orang ke, nak pergi ambil duit kat ATM pun, kat bank sudah hilang. Jadi orang ni perlu dibantu, beli tiket untuk dia biar sampai dia balik ke negeri dia. Itu dia panggil Ibnus Sabil, pengembara. Yang ke-9, wama malaikat aimanukum, Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya buat baik kepada hamba sahaya. Sekarang ni hamba sahaya sudah tidak ada, yang adanya bibik-bibik, amah-amah, pekerja-pekerja di rumah kita. Walaupun status dia bukan hamba, tapi dia manusia. Kita kena buat baik pada dia. Jangan duduk marah-marah. Tengok Nabi sebut di sini, beri makan apa yang kamu makan. Jangan duk bagi ya kita dah makan kenyang-kenyang, ya lebih-lebih tulang-tulang tinggal kau makan ni. Tak. Kita beri dia makan sama yang kita makan. Barulah dia panggil baik. Tengok ni, Nabi sebut dalam hadis, zaman sekarang ini memang tidak ada lagi hamba sahaya, tetapi bukankah kita ada orang gaji? Bibi, amah, berbuat baiklah dengan mereka, janganlah menyuruh mereka melakukan kerja yang tidak sepatutnya, dan jangan sama sekali memandang mereka sebagai orang kelas bawahan. Sesungguhnya mereka sama macam kita, mencari rezeki secara halal untuk menampung kehidupan seharian mereka. Jadi dalam hadis, Abu Zar meriwayatkan Nabi kita sebut, inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum ila akhirih. Sesungguhnya mereka asalnya hamba lah dulu, dan sekarang ini pembantu adalah saudara-saudara kamu lagi, budak-budak kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kamu. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikannya makan dari apa yang dia makan, dan hendaklah dia memberikannya pakaian dari apa yang dia pakai, dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan. Dan jika kamu terpaksa membebani mereka dengan pekerjaan berat, maka bantulah mereka. Mana-mana suruh angkat benda, kita sekali dengan dia. Yang kata, ini kerjamu, bukan kerja aku. Tak. Dalam hadis lain, hadis ini dalam Bukhari, dalam hadis lain Nabi kita sebut, in iza ata ahadakum khadimuhu bi ta'ami, bila khadam kita, pembantu kita bawa makanan kepada kita, fa illam yujlisu ma'ah, kalau kita tak benar dia duduk sekali dengan kita dalam majlis, falyunawilhu, bagi dia makan, muam makan. Jadi kita ingatlah, jadi jangan kita buat orang ni kelas yang keberapa, sebab mereka lah saudara kita. Alhamdulillah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari.
Yang terakhir, wasiat yang terakhir, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-bangga diri. Jadi yang 10, sifat tawaduk, hapuskan sifat sombong. Yang dimaksudkan dengan orang yang sombong dan membangga diri dalam ayat ini ialah orang yang takabur, yang dalam gerak-gerinya memperlihatkan kebesaran dirinya, begitu juga dalam percakapannya terlihat kesombongannya. Manusia ni kita kenal orang sombong ni, cakap besar diri dak, semua benda saya belaka, tak ada orang lain. Ini ingat. Orang yang sombong dan membangga diri ini sesungguhnya tidak disukai oleh Allah, sebab orang-orang yang seperti itu termasuk manusia yang tidak tahu diri, lupa daratan dan akhirnya akan menyesal. Sifat megah dan al-kibru, besar diri, itu adalah hak Allah SWT, bukannya hak manusia. Siapa yang punya sifat sombong dan takabur seolah-olah mencabar hak Allah, dan di akhirat nanti pastinya akan diazabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Tak akan masuk syurga mudah-mudah, mana kena ada azab dulu. Mana-mana orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah sifat takabur. Sahabat terkejut. Mari tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasan. Ada orang yang suka penampilan, baju cantik, kasut comel, beg lawa. Ni macam mana ni? Salahkah? Maka Nabi SAW bagi satu kaedah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik, suka kepada keindahan. Al-kibru, tengok dia punya definisi takabur, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, yang dicela itu, orang yang menolak kebenaran dan menghina orang. Apa saja, dia tahu benda tu baik tapi tak mau terima sebab sombong, ataupun menghina orang. Jadi dia beza sombong ni dengan satu sifat yang buruk. Sombong dia hina orang. Kalau riak dia nak tunjuk dengan orang ya. Dia tak hina orang, dia nak tunjuk dia tu kuat. Itu beza. Kalau sum'ah, orang panggil gila glamour, nak suruh orang puji dia. Banyaklah, nantilah habis kita ni kita cari kitab tasawuf pula, nak betul hati kita insya-Allah taala. Baiklah, hadis ini rawah Muslim. Apakah yang diperlukan dibanggakan oleh kita, padahal semua yang ada pada kita adalah kepunyaan Allah yang telah diamanahkan kepada kita buat sementara. Lambat laun segala-galanya akan diambil kembali oleh Allah bersama-sama dengan kehidupan dan tubuhnya yang kasar, dan segala-galanya akan dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi tamatlah tadabbur 10 wasiat dalam ayat 36 surah An-Nisa. InsyaAllah kita akan bincang lagi dalam siri yang akan datang pengajaran umum dan juga fokus kepada hak-hak kejiranan dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.